Well, penyakit mata merah ni ada banyak-banyak sebab. Okay. So kalau kita nak dividekan sebab tu senang saja. Satu ialah sama ada dia kecederaan ataupun dia penyakit. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. Kecederaan mata ni pula ada dua. Satu yang memerlukan treatment, satu tidak. So kecederaan mata yang mendapat mata merah tapi tak memerlukan perawatan. Sebagai contoh, kalau misalnya dekat bawah kulit mata kita ada saluran darah yang terpecah. So nama dia subconjunctival hemorrhage. Itu pun biasa kan. So kau perasan kadang ada mata merah kan? So itu tak bahaya. Okay, selalunya penglihatan tak terjejas, mata tak sakit, tapi ada setumpuk mata merah. Merah sangat. Menakutkan. Tetapi kalau kecederaan yang bahaya seperti kena barang ke, tercocok ke ataupun termasuk chemical ke, yang itu bahaya dan perlukan rawatan. Boleh sampai jadi buta ke doktor? Boleh. Penyakit mata merah ni. Boleh. Kalau kecederaan tu teruk dan menyebabkan bacteria infection ataupun kalau kena chemical dia menyebabkan kerosakan ataupun mata tu boleh cair.